Okey, YB, saya nak bertanya sikit soalan. Sekarang ni heboh dengan kontroversi ya, macam-macam. Contoh macam YB dah jawab tentang isu rumah kotak di Baka. Tapi ada pula timbul isu-isu lain di mana kes-kes yang berlaku di Mahkamah Syariah sekarang ni. Apa ulasan YB sikit boleh tak? Pasal sekarang ni banyak blog-blog, saya tengok banyak blog-blog di media maya dimainkan seolah-olah hendak menjatuhkan YB. Boleh YB ulas sikit tentang kenapa berlaku yang ini? Saya rasa itu soal rumah tangga tu, saya rasa tak perlu nak dihebohkan lah. Masalah saya berkahwin 1 ke 2 ke 3 ke, itu tidak salah pun. Dan isu ini terbangkit apabila isteri saya bawa kes ni ke mahkamah disebabkan kononnya dia rasa maruah keluarga tercemar oleh kerana keluar di majalah URTV. Saya ni orang politik. Kadang-kadang kalau orang-orang muda yang belum berkahwin itu, dia mungkin agaknya buat majlis walimatul urus untuk menghebahkan perkahwinan dia, untuk mengelakkan daripada fitnah, untuk memaklumkan kepada saudara mara semua. Saya sebagai orang politik juga perlu untuk mengelakkan saya difitnah. Sebab apabila saya difitnah, akhirnya parti yang saya dukung juga akan terlibat sama. Jadi mungkin dengan keluarnya URTV ini, walaupun saya tidak merencanakan sebegitu, tetapi sekurang-kurangnya kalau kita ambil positif, itulah sebahagian kaedah dan cara ini untuk saya memaklumkan kepada masyarakat ramai bahawa yang di sebelah saya itu adalah isteri saya. Orang jumpa dia tak boleh difitnahkan lagi diri saya. Dan saya rasa ini satu benda yang tak salah pun. Saya bukan kata pergi mencari Cinato ke macam pemimpin politik yang lain, ataupun saya berlaku peristiwa di dalam gerabak kereta api ke yang perlu dihebohkan, ataupun mungkin saya ditangkap khalwat oleh kerana kaunseling isteri orang di bilik hotel di Kuantan ke, ataupun saya memeriksa kesihatan saya di dalam bilik air ke, barulah perkara ini boleh dilihat salah. Jadi sekarang ni saya tengok benda ini, isu ini telah pun dipolitikkan oleh kerana PRU yang ke-13 ni. Walaupun benda yang betul, seolah-olah dilihat saya melakukan kesalahan. Jadi saya mohonlah isu hal rumah tangga ini jangan dipolitikkanlah. Serahkanlah kepada saya sendiri untuk menguruskan hal rumah tangga.